tu, cikgu nak mulakan pelajaran kita hari ni, kita nak buat satu game sikit. Game cabutan sampul dekat sini. Okey, dekat tangan cikgu ada 3 sampul. Satu warna hijau, satu warna biru dengan satu warna merah. Jadi cikgu nak panggil 3 orang untuk dicabut sampul dekat tangan cikgu. Boleh? Boleh, cikgu. Boleh tak? Cikgu nak minta Hafizah, Adriana dengan Maisara datang ke depan untuk cabut 3 sampul cikgu. Okey, mana cikgu? Okey, pegang dulu sampul ni. Okey, sini ke depan. Okey, pegang dulu sampul ni. Okey. Okey, dekat sampul ni, cuba kamu bukakan. Cuba kamu buka sampul tu. Okey. Tunjuk dekat cikgu, apa isi kandungan sampul tu? Adakah ianya kategori imbuhan? Ya, betul. Okey, kita ada 3 imbuhan kan? Imbuhan apa? Awalan, akhiran dan akhiran. Okey, cuba tunjuk kat cikgu. Mana satu imbuhan awalan? Okey, Hafizah. Mana satu imbuhan akhiran? Adriana. Mana satu imbuhan akhiran? Maisara. Okey, terima kasih. Tepuk tangan sikit. Okey, bagi semua dah dekat cikgu. Okey, terima kasih. Jadi kita dah tahu, kamu pun dah tahu apa itu imbuhan awalan, akhiran dan akhiran. Okey, semua dah tahu. Okey. Jadi pembelajaran kita pada hari ini adalah ada kaitan dengan kita punya pembelajaran yang lalu, iaitu imbuhan awalan, akhiran dan akhiran. Iaitu dia ada kaitan dengan kata terbitan. Okey, hari ini kita akan belajar kata terbitan. Okey, cikgu fokuskan kepada standard kandungan dan standard pembelajaran. Kita akan belajar aspek tata bahasa, iaitu 5.0, yang mana yang pertama 5.1, kamu akan dapat memahami menggunakan bentuk kata yang sesuai dalam pelbagai bidang. Berkaitan dengan standard pembelajaran 5.1.2, mengenal pasti dan menggunakan pelbagai kata terbitan dengan betul mengikut konteks, yang mana objektif yang akan kamu capai hari ini di akhir pembelajaran ada 2. Yang pertama, kamu akan dapat mengenal pasti kata terbitan itu apa untuk setiap kategori. Yang kedua, selepas kamu dah dapat kenal pasti, kamu akan dapat bina ayat dengan menggunakan kata terbitan tu. Okey, jelas? Jelas. Okey. Pada awal pembelajaran tadi, cikgu ada berikan satu alat, iaitu 3 stick. Satu warna hijau, merah dan juga kuning. Okey, alat ni kita panggil traffic light stick. Jadi pada proses pembelajaran hari ini, kalau cikgu tanya apa pemahaman kamu tentang pembelajaran hari ini, kamu angkat apa yang menunjukkan kefahaman kamu. Kalau faham, hijau. Kalau tak faham, merah. Kalau kurang faham, kamu angkat kuning. Okey, jelas? Okey, jelas angkat hijau. Kalau jelas angkat hijau. Okey, seterusnya kita akan teruskan dengan apa itu kata terbitan. Apa itu kata terbitan? Kata terbitan ni kata yang dihasilkan dengan proses pengibuhan, iaitu dia menggandingkan imbuhan. 3 imbuhan yang kita belajar tadi lah. Okey, seterusnya dia ada beberapa jenis. Ada 4: awalan, akhiran, akhiran dan sisipan. Tapi hari ini kita fokus pada 3: awalan, akhiran dan juga akhiran. Okey, yang pertama kita tengok dulu imbuhan awalan. Imbuhan awalan, senang untuk kamu faham yang mana perkataan yang ada imbuhan awalan. Okey, antara imbuhan yang kita belajar awalan, antara dia lagi me, dan seangkatan dengannya, itu kita kategorikan kata terbitan imbuhan awalan. Okey, seterusnya kata terbitan imbuhan akhiran berlawanan dengan awalan, yang mana kata itu, perkataan itu yang di akhir dia ada imbuhan akhiran, maka kategori dia ialah imbuhan akhiran. Kata terbitan imbuhan akhiran. Okey, pandai. Okey, seterusnya kata terbitan imbuhan apitan. Okey, yang mana apitan ialah gabungan 2 imbuhan, iaitu imbuhan awalan dan juga akhiran. Jadi apa sahaja perkataan yang bermula di situ ada 2 imbuhan, awalan dan juga akhiran, maka dia ialah kata terbitan kategori imbuhan apitan. Okey, pandai. Okey, dah pandai dah. Kita dah
kategori kata terbitan dan kita pun dah kena pasti maksud. Okey, dan seterusnya kita akan buat latihan. Boleh? Boleh. Okey, apa? Faham ke tak faham? Mana satu speed kamu? Ya, terima kasih. Hijau. Okey. Aktiviti kita hari ni, okey, kamu akan dapat guna smartboard. Smartboard. Tahu kat smartboard ni? Dekat smartboard ni kamu tahu. Okey, dekat smartboard ni kamu boleh contoh-contoh. Seronok tak? Okey. Siapa nak guna smartboard ni? Angkat hijau. Okey. Sekarang ni sebelum pula dekat smartboard ni satu aktiviti kita, kamu akan datang untuk tanda. Okey, dekat sini ada beberapa perkataan. Okey, kamu kena tentukan perkataan ini adakah dia kata terbitan imbuhan awalan, akhiran atau apitan. Kalau awalan, kamu akan tandakan dengan warna merah. Kalau akhiran, kamu akan tandakan dengan warna biru. Kalau apitan, kamu akan tandakan dengan warna hijau. Okey, boleh? Jadi, cikgu akan panggil, kamu akan datang depan, kamu akan tanda, boleh? Boleh. Okey, sekarang ni perkataan dia ialah penyabab. Jadi, cikgu nak tahu, adakah dia kata terbitan awalan, akhiran atau apitan? Jadi, cikgu nak panggil Maisarah. Okey, Maisarah datang depan. Okey, Maisarah tanda dekat cikgu warna apa yang sesuai dengan perkataan ni. Okay, kalau tak sesuai, kamu boleh tukar dia punya warna. Okey, tanda dalam kotak. Okey, terima kasih. Okey, kawan-kawan, adakah jawapan Maisarah betul? Kalau betul, hijau. Kalau salah, merah. Hijau kan merah? Hijau. Ya, penambah ialah kata terbitan imbuhan awalan. Terima kasih. Okey, kita teruskan dengan perkataan seterusnya. Okey, harmoni. Jadi, cikgu nak panggil pula Adriana. Adriana, cuba tentukan dekat cikgu apakah warna yang sesuai untuk perkataan ini. Okey, terima kasih Adriana. Adriana, tepuk tangan kat Adriana. Ya, Miss Sarah. Okey, Adriana jawab warna biru. Adakah jawapan Adriana betul? Betul. Warna hijau. Okey, terima kasih ya. Harmoni adalah kata terbitan imbuhan akhirat. Yang mana dia punya imbuhan apa? I. Okey, terima kasih. Okey, yang terakhir. Okey, mungkin kamu dah tahu tapi kita cuba. Okey, saya panggil Hafizah. Okey, Hafizah, cuba tentukan dekat cikgu apakah warna yang sesuai dengan perkataan kecurian. Okey, terima kasih Hafizah. Tepuk tangan kat Hafizah. Okey, adakah warna yang ditentukan oleh Hafizah betul atau salah? Betul. Betul, warna hijau. Jadi dia ialah imbuhan apitan, yang mana imbuhan dia ialah ke dan ai. Kecurian. Okey, terima kasih semua. Okey, nampak semua dah dapat kena pasti, dah dapat capai objektif pertama. Apa itu kata terbitan dan kategori dia. Okey. Okey, baik. Kita akan teruskan tadi aktiviti kelas. Kamu dah dapat kena pasti jenis-jenis kata terbitan. Sekarang saya pula nak uji kamu untuk kita sama ada kamu boleh capai objektif untuk membina ayat tetap. Okey, masing-masing bawa buku teks. Bawa cikgu. Okey, cuba buka buku teks muka surat 25. Okey, muka surat 25. Okey, mari kita tengok apa tajuk buku teks tersebut. Okey, Alia Maisarah, cuba baca tajuknya. Membawa dunia ke bilik darjah. Membawa dunia ke bilik darjah. Tajuk kecilnya ialah Bilik darjah masa hadapan. bilik darjah masa hadapan. Okey, kamu ingin tak bilik darjah masa hadapan? Apa bayangan kamu untuk bilik darjah masa hadapan? Ada ikon. Ada ikon. Ada Adriana? Ada smartboard. Ada smartboard. Oh, ini dah capai bilik darjah masa depan. Hafizah? Ada. Kalau kamu perlukan teknologi yang berkaitan dengan bilik darjah masa hadapan? Perlu. Okey, itu adalah salah satu contoh bilik darjah masa hadapan lah. Okey, nampaknya kamu dah ada imajinasi tentang bilik darjah masa hadapan. Okey, sekarang dalam teks tu, saya nak kamu kenal pasti 3 kata terbitan mengikut kategori awalan, akhiran dan apitan, dan
saya nak kamu bina ayat menggunakan kata terbitan tersebut. Okey. Cuba kenal pasti sekarang. Saya bagi masa 1 minit. Okey. Dah siap? Okey, dah kenal pasti? Dah. Ada ayat yang telah disediakan? Okey, jadi mari kita tengok. Okey, saya mulakan dengan Hafizah. Okey, apakah perkataan yang kamu jumpa? Berkesan, cikgu. Berkesan. Di manakah berkesan? Oh, di sini. Okey, betul ke tak? Betul. Betul. Jadi dia ialah kata terbitan untuk imbuhan Awalan. awalan. Di manakah awalannya? Ber. Okey, cuba saya dengar kamu punya ayat. Pelajaran hari ini amat berkesan. Okey, bagus. Kita tepuk tangan untuk Hafizah. Okey, seterusnya Adriana, apa kata terbitan yang kamu jumpa? Ucapkan. Ucapkan. Oh, gini. Ucapkan. Okey. Okey, ini adalah kata terbitan apa? Kategori Akhiran. akhiran. Okey, bagus. Okey, apa ayat yang telah kamu bina? Selamat sejahtera saya ucapkan kepada semua. Selamat sejahtera saya ucapkan kepada semua. Okey, bagus. Okey, tepuk tangan untuk Adriana. Okey, yang terakhir sekali, Sarah, apa contoh kata terbitan yang telah kamu jumpa? Menyediakan. Menyediakan. Di manakah menyediakan? Mana menyediakan? Proses terancang yang menyediakan. Okey, di sini. Okey, bagus. Okey, jadi Maisarah, kamu jumpa ini kata terbitan untuk apitan. Di manakah dia punya apitan? Dengan an. Dan al. Okey, bagus. Okey. Cuba saya dengar ayat kamu. Ibu menyediakan makanan untuk adik. Okey, ibu menyediakan makanan untuk adik. Okey, tahniah semua. Tepuk tangan untuk sini. Okey, bagus semua. Jadi, apakah penilaian untuk diri kamu terhadap pemahaman kamu hari ini? Hijau, merah atau kuning? Hijau. Saya faham. Okey, tahniah semua. Okey. Pelajaran kita, proses kita dah nak sampai ke penghujung. Jadi sebelum tutup, cikgu nak buat penilaian sedikit sepanjang proses pengajaran apa yang kamu dapat. Okay, jadi cikgu akan berikan kepada kamu 1 tiket keluar. Okay, pernah tengoklah tiket keluar di sini? Pernah. Selalunya kamu dapat tiket slide kan. Okay, jadi ini adalah tiket keluar kamu. Kamu dah sampai ke destinasi perjalanan kamu untuk kata terbitan. Jadi ini adalah tiket flight, tiket keluar. Kita panggil tiket keluar untuk kata terbitan. Jadi pada tiket keluar ni cikgu nak kamu isikan apa 2 perkara menarik yang kamu pelajari hari ini, yang kamu dapat, dan 2 kata kunci penting untuk kita punya subjek kata terbitan, tajuk kata terbitan. Boleh? Boleh. Okey. Cuba kamu isi sekarang. Okey. Jadi kita semua dah siap? Okey, semua dah tulis apa poin-poin masing-masing? Okey, jadi boleh tak saya nak panggil seorang wakil untuk dia bacakan kepada kawan-kawan apa isi yang dia tulis dalam tiket keluar yang diberikan. Boleh saya panggil Maisarah? Okey. Okey, Maisarah. Cuba Maisarah bacakan dekat kawan-kawan apa 2 perkara menarik yang Maisarah dapat hari ini. 2 perkara menarik yang saya dapat ialah dapat guna smartboard. Guna smartboard lagi dapat menunjukkan kefahaman melalui traffic light stick. Okey, dia dapat tunjuk fahaman melalui traffic light stick ni. Okey, apa pula 2 kata kunci yang Maisarah dapat hari ni? 2 kata kunci ialah kata terbitan ni dia ada 3. Itu awalan, akhiran dengan apitan. Okey, terima kasih Maisarah. Tepuk tangan kat Maisarah. Okey, jadi sampai sini saja pembelajaran kita. Cikgu harap kamu dapat kamu dapat objektif pembelajaran kita pada hari ini, iaitu yang pertama, semuanya dapat kenal pasti apa itu kata terbitan dan dapat memberikan contoh kata terbitan mengikut kategori. Yang kedua, semua dah dapat membina ayat menggunakan kata terbitan. Okey, kita akan jumpa pelajaran kita pada hari seterusnya. Okey, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Okey. Terima kasih. Sama. Untuk Awati saya bagi 40/40 lah. Okey, sebab dia kaedah pengajaran sangat berkesan sebab ada smartboard. Okey, murid mudah faham dan sangat berkesan lah. Untuk komunikasi saya bagi 4 juga sebab
pembelajaran berpusatkan murid dan ada komunikasi dua alam. Okey, untuk penggunaan BBM sangat menarik sebab ada traffic light, ada kad dan juga pelbagai BBM. Okey, saya bagi 4 juga untuk pelaksanaan aktiviti pembelajaran sangat aktif. Okey, untuk teknik penyoalan saya bagi 4 juga sebab soalan dikemukakan kepada pelajar tu pelbagai dan ada aras yang tinggi. Okey, untuk pengurusan masa saya bagi 4 sebab proses pembelajaran tu menepati masa yang ditetapkan. Pengurusan bilik darjah saya bagi 4 lah, sangat terkawal dan terurus sebab murid fokus dan murid memberi tindak balas semasa proses pembelajaran tu. Okey, untuk aktiviti pentaksiran saya bagi 4. Ada aktiviti pentaksiran dan sangat bersesuaian sebab ia berpusatkan murid iaitu PAK 21 lah. Okey, untuk pelaksanaan EMK saya bagi 4 juga sebab ada elemen EMK yang banyak, yang pelbagai dan sangat bersesuaian. Untuk penguasaan kandungan saya bagi 4 juga sebab isi kandungan teratur dan ada interaksi, ada penerangan, ada aktiviti. Okey, untuk jumlah keseluruhan saya bagi awatif 40/40. Okey, puas hati? Terima kasih.